A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Yang berusaha pengerusi serta saf jawatan kuasa masjid, kemudian yang saya mulakan Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin hadirat jemaah muslimin muslimat, moga-moga Allah merahmati kita, memberikan ampunan kepada kita. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya dapat sama-sama pada malam ini kita mendirikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan solat fardu maghrib, kemudian diteruskan lagi dengan majlis ilmu. Kita sambung lagi pengajian kita dalam membahaskan kitab Patimuniyatul Musalli dalam topik kesempurnaan sembahyang. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Jadi sebelum ni tuan-tuan kita dah membahaskan berkaitan kesempurnaan sembahyang ni. Antara yang disebut ada 6 perkara sebelum sembahyang, yang mana perkara ini antaranya ilmu, yang kedua sembahyangnya, dan yang ketiga wuduk. Ini 6 perkara yang sebelum sembahyang. Jadi kita dah baca mukadimah berkaitan dengan kesempurnaan sembahyang. Jadi kesemua ni untuk apa? Agar ingat itu ini di dalam sembahyang, dan kedatangan tidak ikhlas padanya dan pada wuduk dan lain-lain supaya dapat kita menjauhkan dia. Baik, kita nak bahaskan pada malam ni iaitu pada kesempurnaan wuduk. Kesempurnaan wuduk. Macam mana kita wuduk selama ni? Adakah ianya mendapat pahala sunat ataupun pahala kesempurnaan dalam berwuduk ataupun tidak? Selama ni kita berwuduk, adakah sama seperti yang diajar pada kitab ini? Kita pergi wuduk cepat-cepat je, betul tak? Nak bagi lepas, bagi sah je kan? Tapi kalau kita nak dapat kesempurnaan, jadi kita kena belajarlah berkaitan wuduk. Keduanya kata musannif wuduk. Keduanya wuduk. Wuduk ni dalam sembahyang dia syarat solat je. Dia syarat. Kalau tak ada wuduk dalam sembahyang tak sah lah. Jadi dia syarat untuk kita mendirikan sembahyang. Wuduk sempurnanya sempurna. Makna kata sempurna pahala wuduk dalam 3 perkara. Ada 3 perkara untuk capai kesempurnaan pahala dalam berwuduk. Yang pertama dia kata ingat pada waktu basuh ketika kita mengambil wuduk. Yang pertama kita kena ingat, dalam kita berwuduk kita kena sertakan dalam hati kita untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mensucikan hati kita. Dalam kita membasuh zahir kita, kita basuh tangan, basuh muka, basuh kaki dan sebagainya, tuan-tuan, jangan kita lupa minta dalam hati kita untuk supaya Allah Subhanahu wa taala sucikan juga hati dalam hati kita. Dia suci ni bukan sekadar suci zahir, tetapi suci batin. Daripada apa? Nak minta suci ni, suci daripada dengki, sifat dengki. Takabur. Apa takabur? Iaitu sombong. Takabur ni sombong, seperti
syaitan lah, syaitan sombong. Maksud sombong ni apa? Iaitu merasa diri itu lebih daripada orang lain. Dia rasa, aku yang paling bagus dekat masjid ni, akulah yang paling layak dimuliakan, akulah yang paling dia mengakukan diri. Itu yang kita minta pada Allah tu. Ya Allah, sucikanlah seluruh anggota badanku ini daripada, Engkau sucikan juga hatiku ini daripada sifat-sifat dengki, sifat takabur dan khianat katanya. Khianat ni apa? Khianat ni sifat hati tak betul. Ni khianat. Lawan khianat amanah. Dan marah kepada orang lain. Dia ada satu sikap, dia suka marah pada orang lain. Pun kena berwuduk. Jadikan wuduk tu sebagai penyelesaian untuk dia punya marah. Ada mungkin di antara kita ni, dia ada sikap marah ni berlebih-lebihan, sikit-sikit nak marah. Nabi SAW sebut, innal ghadaba min syaitan, sesungguhnya marah itu dia daripada syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan daripada api. Wa innama tutfa'un nar bil ma'i, api hanya dapat dipadamkan dengan air. Fa iza ghadaba ahadukum falyatawadda, maka bila salah seorang daripada kamu rasa nak marah ataupun ada sifat marah, ada akhlak dia, dah jadi akhlak dah, marah ni akhlak dia, prinsip dia marah, nak selesaikan masalah kena marah. Menekan-nekanlah istilah dia. Falyatawadda, berwuduklah. Maka dalam wuduk kita tu tuan-tuan, dia banyak menyelesaikan segala sifat-sifat mazmumah dalam hati kita, kalau betul-betul kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya dia kata, minta Tuhan suci badan dan anggota. Yang pertama tadi minta perkara yang batin, antaranya sifat-sifat mazmumah. Dan yang kedua, minta juga pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk mensucikan badan dan anggota kita yang dibasuh itu daripada dosa. Tadi ketika kita berwuduk, dalam niat hati kita, ya Allah, sucikanlah segala sifat mazmumah dalam hatiku ini. Kemudian ketika mana kita membasuh tangan, maka bersertakan hati kita ini untuk apa? Minta pada Allah supaya Allah sucikan anggota tangan kita daripada dosa. Makna kata kita minta Tuhan ampunkan segala dosa-dosa yang kita kerjakan oleh anggota tangan kita, anggota kaki kita, anggota kepala kita, anggota muka kita. Dan kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pelihara seluruh anggota kita ni daripada perkara yang Allah murka. Basuh tangan, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa tanganku ni, ya Allah. Sebab Nabi SAW kata, orang yang sempurna wuduknya, maka dosa-dosanya mengikuti, itba'ahu, mengikuti air basuhan wuduknya. Dosa kecil lah, bukan dosa besar. Dosa besar kena taubat. Jadi ketika kita berwuduk tu, bersertalah dalam hati kita, ni dia kena, ketika wuduk ni dia tak boleh cepat-cepat lah. Nak capai kesempurnaan pahala wuduk, dia kena tadabbur, teliti. Tadabbur ni Quran kan, bacaan. Dalam berwuduk kita kena ada sifat khusyuk. Untuk apa? Untuk kita capaikan hati kita sekali berserta untuk berwuduk. Basuh muka, ya Allah, ya Tuhanku. Muka ni banyak anggota, ada mata, ada hidung, kan? Kita minta ampun segala muka-muka kita ni yang membawa kita kepada mana-mana. Orang tengok muka kita menyampah, minta ke Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa mukaku, ya Allah. Jadi orang yang berwuduk ni tiba-tiba orang suka tengok pusih muka. Tangan kita selalu buat kerja yang tak baik, minta ampun pada Allah, dan moga-moga Allah pelihara semualah anggota wuduk kita.
Tu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah basuh dengan sempurna rata pada anggota wudu. Bila kata basuh anggota dengan sempurna ni hukumnya wajib lah. Ketiganya wajib, dia bukan sekadar hendak, wajib membasuh segala anggota wudu dengan sempurna. Macam mana nak sempurna ni? Iaitu dengan meratai kepada anggota wudu, segala juzuk-juzuk anggota wudu. Keliling ni, celah-celah, kuku-kuku, mana-mana tangan kita yang ada berlipat ataupun ada penghalang daripada terkena air, ianya mesti dikenakan semua juzuk. Kalau muka kena keliling, keliling sapu rata ke muka. Tangan, ni biasa orang kerja bengkel, kerja mengecat, dia kena perhati betul-betul tangan dia tu. Kalau tak, ini membawa kepada tidak sah. Dia bukan sekadar tidak sempurna pahala, tetapi tidak sah. Kaki, kepala, kepala, kaki, berserta berserta makna kata jangan lebih daripada 3 kali. Nak capai ke semua pahala tadi, untuk sampai sempurna, dia mesti apa dia? Tidak ataupun jangan lebih daripada 3 kali. Hukum dia makruh. Makruh 3 kali ni tuan-tuan, kalau air tadi tu air yang kita punya, kita ambil wuduk dekat rumah kita, dia tak boleh lebih daripada 3 kali. Apa hukum dia Ustaz? Makruh. Tetapi kalau air tadi tu bukan kita punya, siapa punya? Wakaf punya, hukumnya haram lebih daripada 3 kali kita pakai. Dia lebih 3 kali ni, istilah dia membazir lah. Lebih daripada 3 kali, dia tak perlu alah banyak air Ustaz. Banyak pun tuan-tuan, hatta air sungai sekalipun tak boleh lebih 3 kali. Sebab dia membawa kepada makruh. Air tadi banyak, dia bukan sebab sedikit ke banyak ke, tapi sebab dia dah melebihi 3 kali, maka dia ada hukum di sana. Sedikit apatah lagi lah, banyak pun termasuklah daripada makruh. Kalau air tadi tu milik kita, kalau air tadi tu wakaf, hukumnya haram, berlebihan dalam berwuduk lebih daripada 3 kali. Faham tu? Ketiga, apa kesempurnaan yang ketiga? Iaitu pakaian. Pakaian ni spesifik sangat, iaitu menutup aurat ketika sembahyang tu. Apakah pakaian ataupun kategori menutup aurat yang mencapai pahala yang sempurna? Maka jawabnya ada 3 perkara. Iaitu yang pertama, pakaiannya mestilah halal. Bukan pakaiannya kena ada cap halal ataupun pakaian tadi kena dah halal boleh makan, bukan. Maksud halal di sini iaitu pakaian tadi tu dia hasil daripada usaha yang halal. Bukannya kita kerja kedai jualan arak ke, lepas tu kita beli baju solat kita, tu tak boleh lah, kan? Jadi pakaian yang halal ni atas usaha kerja kita menghasilkan pakaian tadi dengan usaha yang halal. Bukan pakaian curi. Pakaian tadi tu dibeli ataupun diberi oleh orang dengan cara yang halal lah. Baik. Kedua, suci daripada najis. Suci daripada najis. Suci daripada najis ni, pakaian tadi tu mesti suci daripada najis ketika sembahyang. Apa najisnya? Najis yang tiada dimaafkan. Suci dari tu mesti daripada najis. Najis ni banyak. Najis ada 3 kategori kan. Najis mughallazah, najis mutawasitah, najis mukhaffafah. Dan najis yang kategori 3 tadi, yang kita minta daripada suci itu, suci najis yang 3 yang spesifiknya lagi, iaitu tiada dimaafkan. Itu kita kena minta daripada suci kan, daripada najis tersebut. Najis ni dalam makna kata, kalau dia kata di sini yang tiada dimaaf, makna kata ada 2 kategori. Tadi najis ada 3, kemudian dibahagikan pula kepada 2. Yang pertama, ketika sembahyang ni dia ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Apa dia najis yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad?
najis yang wajib kita bersihkan. Apabila terkena pada pakaian, badan ataupun tempat sembahyang kita, ketika mana kita sembahyang, ulama bagi contoh antaranya darah yang banyak, tu najis yang tidak dimaafkan. Tengah sembahyang tiba-tiba kena tembak, kan, banyak darah, maka tidak dimaafkan. Yang kedua, mana kata darahnya kena banyak. Kalau tercucuk, tertusuk tidak berdarah, tak apalah. Yang kedua, air kencing. Air kencing ni tidak dimaafkan. Cuma air kencing ni dia tak boleh dimaafkan. Cuma dalam masalah dapat dilihat ataupun tidak tu, dia kategori lain pula. Tak apalah yang tu. Yang ketiga, najis tahi manusia ataupun haiwan. Yang keempat, arak. Arak ni dia bukan sekadar haram kita minum, tetapi dia itu zatnya najis. Macam babi lah. Yang kelima, bangkai selain yang dikecualikan syarak. Bangkai ni banyak bangkai. Jangan kita ingat bangkai ni daging lembu yang tak terputus urat ketika sembelih. Tak. Haiwan serangga yang kecil-kecil, tuan-tuan, kalau dia mati kemudian dia hinggap di badan kita selama mana kita sedang sembahyang, termasuk juga bangkai. Nyamuk sebagai contoh, semut, kesemuanya tadi tu, najis yang tidak serangga yang tidak berdarah tadi tu, dia kalau kita mati, kita bunuh dia dan ia kekal pada tubuh badan kita, pakaian ke, tempat sembahyang kita yang kita pijak ataupun kita menetap di atasnya ke, ataupun pakaian kita, kan. Contoh nyamuk, banyak ni nyamuk sembahyang kat hutan, kita pun tampar nyamuk, lega dia kata, dia biar je sembahyang macam biasa sampai bagi salam. Dia kata, "Man, tengok ni Man." Apa dia? Terkejut kawan dia. Terkejut kamu? Aku bukan terkejut pasal itu. Kamu ni, itu bangkai. Oh ya ke? Dia baru tahu. Dia nyamuk tadi mati dalam keadaan kita yang membunuh dia, termasuk dalam bangkai. Sebab kita yang bunuh. Kita yang bunuh. Maka dalil umum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka hendaklah engkau sucikan. Surah Al-Mudaththir ayat 4. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukalah sandal dalam solat setelah diberitahu ada kotoran padanya. Kalau kita sembahyang pada satu tempat, ni kalau di Mesir ni selalu buat ni. Dekat Mesir ni tuan-tuan, kita sembahyang Jumaat. Ni saya bagi tahu lah situasi dekat Mesir ni. Masjid dekat Mesir ni dia tak besar sangat. Jadi bila kita datang sembahyang tu, kebanyakannya orang datang sembahyang ni bila dah azan, dah iqamat baru datang. Yang rajin datang awal lah. Tapi situasinya, contoh datang lambat, dah iqamat baru datang, kita pun keluar kabut ni datang, sebab masjid dekat bawah rumah je, turun tangga penuh dah. Masjid kat sana, depan rumah tu dah penuh dah, orang berjalan. Daripada pakai selipar tu angkat takbir terus, Allahu Akbar. Itulah realitinya. Sebab tempatnya kecil. Sebab dekat Mesir, kawasan bandar, mereka buat masjid dalam kawasan rumah. Contohlah kita ada rumah flat kan, contoh rumah anak-anak ada rumah flat. Mereka buat sewa rumah flat tu untuk dijadikan masjid. Rumah flat paling bawah, besar tu je lah masjidnya. Habis tu yang lain kena sembahyang kat luar. Udah bawa sampai ke lift. Contohlah kalau lift lah, kalau bertingkat 2 kan, membawa udah sampai ke ujung. Asyik dengar je imam tu baca, tak baca. Jadi turun rumah tu terus angkat takbir. Pakai slipper lah. Jadi dekat sini, kalaulah sembahyang memakai slipper, pastikan slipper tadi tu tidak bernajis. Kalau kita tak tahu, tak ada apa pun, tak ada masalah lah. Jadi kata Nabi, bukalah sandal dalam solat setelah diberitahu ada kotoran padanya. Makmum tengok belakang, ada najis dekat selipar dia tu ketika dia sujud.
kena dah sembahyang balik. Dan kategori yang kedua, ada najis yang dimaafkan. Ma'fu anhu maksud dia, dimaafkan, iaitu najis yang sukar dielak ataupun terlalu sedikit sehingga syarak memberi keringanan. Ketika kita sembahyang, kalau ada najis yang dimaafkan, masih lagi sah sembahyang kita. Antara contoh yang disebut oleh ulama mazhab Syafi'i kita, yang pertama, najis yang terlalu sedikit. Contoh, percikan kecil najis yang sangat sedikit. Percikan kecil najis yang sangat sedikit. Apa percikan ni? Kita nak cakap apa ya? Tapi apa-apa najis yang sedikit lah. Contoh, lalat. Lalat ni dia memang bernajis. Contoh, najis lalat tu datang daripada tahi, terbang ke baju kita, maka dekat kaki dia tu ada najis, tapi dikira sedikit. Dikira sedikit. Yang kedua, titik darah yang kecil seperti darah jerawat ataupun bisul kecil. Dan kata ulama, sekecil darah yang dibenarkan, yang dimaafkan ketika sembahyang terkena pakaian, dia mesti sekecil bawah 5 sen, ataupun lebih kata mudah ni, kuku jari ni apa namanya, kerikil. Ni apa nama jari apa? Kelingking. Kerikil tu batu. Kelingking. Ni kuku ni. Kalau ada darah kita, contohlah terpicit ke apa kan, kita pun lap, tengok, lama ada darah, tengok besar mana. Kalau setitik je tak ada, tu dimaafkan. Ataupun kita suka main jerawat, alamak darah, tu dikira sedikit lagi. Ataupun bisul yang kecil. Bisul kecil lah, bukan bisul besar. Bisul ada yang besar kan. Selagi tidak dianggap banyak pada uruf, kita sendirilah yang menilai darah tadi tu. Kalau banyak mengalir tu memang tak boleh lah. Contoh antara disebut debu jalanan yang bercampur najis. Kita sembahyang negara yang berdebu, Arab lah sebagai contoh. Negara Arab ni banyak debu, angin pun banyak, maka dia bercampur tuan-tuan. Sebab kawasan situ memang banyak anjing, kencing anjing, tai anjing. Tapi bukan kat kawasan kita sembahyang, dekat tempat lain, tapi datang angin, kita pun tak tahu, maka yang di sana tu dimaafkan. Ataupun percikan yang sangat halus yang terkena tanpa disengajakan. Percikan ni apa ya? Kemudian darah luka kecil yang berterusan dan susah dikawal. Dan yang lain, darah serangga kecil. Darah serangga, darah ya, nyamuk, lalat, kutu. Kalau ada darahnya, maka terkena pakaian kita, tak mengapalah. Tapi kalau kita bawa najis tadi tu, dia akan membawa bangkai lah. Apabila darahnya terkena pakaian dalam jumlah yang kecil, kaedah penting kata ulama, al-masyaqqah tajlibut tayassir. Kesukaran membawa kepada kemudahan. Payah kita nak adjust. Alah kecil ustaz, payah ustaz. Bahkan kalau kawasan tu tuan-tuan, tempat tu memang tak cicak banyak. Tempat sembahyang gitu tu memang banyak tak cicak. Biasanya surau kampung-kampung. Kalau setengah kampung yang maju sikit, dia tak cicak ada, tapi boleh lagi lah adjust tempat. Ini kalau kita bersihkan kejap lagi datang lagi. Memang atas ni dia tak ada dinding dah. Semuanya cicak, standby dah dia kata. Ini kita boleh kategorikan al-masyaqqah, perkara yang sukar untuk dielak. Kita lapik, sembahyang terus. Ataupun bulu kucing. Bulu kucing pun termasuk yang dimaafkan kalau ianya pada uruf sedikit. Contoh, bulu kucing ni dia memang hukum asalnya dia najis lah kalau tercabut daripada badan. Kena pakaian kita ketika sembahyang. Selagi mana kita lihat urufnya, tak banyak lah. Tak banyak ni macam mana? Segumpal penuh.
Itu memang banyak. Tapi kalau selai dua, ada 2, 3, 4, 5 macam tu kan, berasingan pula, itu namanya dah masyaqqah. Dia kesukaran untuk kita mengelak pula najis dari tu. Memang boleh kucing. Tu dikira dalam masalah najis yang dimaafkan. Maka sesuatu yang terlalu sukar dijaga, diberikan kemaafan oleh syarak. Namun seorang yang tidak boleh sengaja meremehkan kebersihan pakaian, tidak boleh meremehkan pakaian, kebersihan pakaian. Prinsip asalnya ialah kita kena jaga taharah dengan sebaik mungkin. Contoh, kita kencing, terkena air kencing walaupun sedikit, biasanya tidak dimaafkan. Air kencing ni dia tak dimaafkan walaupun sedikit. Kita kencing berdiri, pakaian tu jugalah, pakaian raya tu, kita pergi R&R, kita pun kencing, lambatlah, kita pun pancut je dekat tempat yang disediakan lelaki, kencing lah. Ada terkena, kita pun tak tahu, tapi secara adatnya memang akan terkena. Jadi kita jangan biasakanlah. Pakaian tadi tu terkena, walaupun percikan tadi tu sedikit, jangan kita anggap ini sedikit yang dimaafkan. Tak. Bahkan ada hadis pula menyebutkan azab kubur bagi mereka yang tidak menjaga kencingnya, air kencing, percikan air kencingnya. Benda kecil tapi dia punya kesannya apa dia? Diseksa dalam azab di kubur. Dan contoh mudah lagi, darah jerawat kecil pada baju biasanya dimaafkan. Kita lap ada sikit. Najis yang jelas nampak dan boleh dibasuh wajib dibersihkan dahulu sebelum solat. Kita sembahyang, tiba-tiba kita ada bau hancing dekat pakaian kita, kita tak boleh teruskan sembahyang, kena terus berhentikan sembahyang. Dah bau najis ni, memang syak dah, tak ada, bukan syak, kita dah yakin dah ni memang ada najis pada pakaian. Baik, tu najis yang dimaafkan. Jadi di sini dia kata untuk menjaga kesempurnaan pahala sembahyang pada menutup aurat, kedua ni iaitu mesti suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Yang tiada dimaafkan. Yang dimaafkan dibenarkan. Ketiga, pakaian yang membetuli dengan pakaian Nabi. Pakaian yang membetuli dengan pakaian Nabi. Maksud di sini bukan pakaian sunnah tu. Pakaian yang di sini menunjukkan penutupan aurat Nabi, kita kena tiru. Contoh dia kata apa di sini? Dia kata suruh pakaian yang Nabi suruh, seumpama yang pertama bersih, pakaian tu kena bersih. Dia bersih ni bukan lawannya suci dengan najis, tak. Bersih ni lawan dia kotor. Pakai dah letup lah kan, istilahnya apa? Letup ni dah buruk lah pakaian tu, bau busuk. Berhari-hari pakai. Kita ni kadang-kadang baju Melayu kita, baju pakaian sembahyang kita, seminggu tu okey lagi lah kan, sebab jarang-jarang kan pakai baju yang sama. Tapi sebulan tak basuh, tu tak dibenarkan lah. Nak dapat pahala yang sempurna, dia kena bersih pakaian tadi tu, dan sempurna penutupan auratnya. Contoh dia kata dan tutup bahu. Bahu ni tuan-tuan dia kena tutup. Kita memang sah sembahyang ni, syarat sah sembahyang tutupan aurat dia dari pusat ke lutut. Tetapi masalah bahu ni, dia hukumnya sunat ditutup bahu. Kita contoh tak nak pakai kain melekat je, tapi bahu terbuka, makruh. Dia kena paling-paling ambil kain serban ke tutup. Bahu tutup. Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang kamu solat dengan pakaian yang tidak ada sesuatu pun menutupi bahunya. Riwayat Bukhari dan Muslim, Sahihain lagi. Jadi bahu ni dia amat penting lah. Kepala tak apa lagi. Contoh kita pakai sembahyang tak berbaju lah kan, jadi apa boleh buat? Tutuplah dengan kain apa-apa, tutup bahu je, itu je. Ada kain serban ke apa kan. Tapi kalau terbuka je sah, tak ada masalah. Tapi hukumnya makruh.
Dan kepala, ni sunnah. Tutup kepala ni sunnah. Dia sebagai satu perhiasan yang membawa kepada pahala, sebab galakkan untuk kita berpakaian yang cantik ketika sembahyang tu, maka sunnahnya pakai tutup kepala. Tak pakai pun tak ada masalah. Dan lain-lain banyaklah lagi. Contoh tutup betis, menutup betis. Kita memang tutup sampai ke lutut, betul tak? Tapi sebaiknya dilebihkan sampai ke betis kita tutup. Sebaiknya pakaian yang kita pakailah hari ni, itulah tutup bahu, tutup kepala. Pernah ke nampak imam datang-datang tutup pusat sampai lutut je? Seluar 3 suku. Dia kata, tak belajar fiqh ke? Dia kata, boleh janji sah. Dia kata, tak pernah tuan-tuan. Tak pernah dibuat lagi lah. Pengurusi masjid buat macam tu ada? Tak ada. Timbalan masjid lagi tak ada. Jadi perkara tu dia termasuk dalam maruah kita dalam mendirikan sembahyang. Jangan kata maruah antara kita dengan Allah, maruah sama manusia pun. Jadi nak capai pahala, apa yang kita buat hari ini dia dah mencapai pahala kesempurnaan dalam penutupan aurat. Dan jangan pakaian kita bercampur takabbur dan ajib. Jangan pakaian kita ni, dalam kita memakai pakaian, dia bercampur ada perasaan takabbur, sombong, rasa lebih pakaian kita daripada orang lain. Ada ke? Tak ada kot. Raya haji ni nak dekat dah kan. Raya haji jarang lah kot pakai baju baru. Raya Aidilfitri, dia kata aku paling elok. Dia kata dia ada sifat takabur dalam mendirikan sembahyang pada pakaian dia. Aku paling cantik ni, dia kata. Tak boleh ada perasaan begitu. Ataupun ajib. Ajib ni ujub lah. Ajib ni dia dalam masuk Melayu ni hairan. Hairan. Hairan betul lah aku ni, bagus sangat aku ni. Macam mana aku boleh bagus sangat ni? Ada hairan dengan diri sendiri, boleh bagus sangat. Tapi hairan yang rasa baiklah untuk diri sendiri. Dan megah, sombong. Rasa sombong. Dia orang ni tak perasan ke baju aku cantik ni, baju baru ni tak perasan ke? Dia kata tak ada siapa tegur pun. Dia orang tegur, mula dia kembang. Tak boleh. Dalam kita nak beribadat, memang digalakkan untuk memakai pakaian yang cantik dan indah, wangi. Tapi pada masa yang sama, jangan kita sertakan pakaian tadi tu pada hati kita perasaan untuk apa tu? Takabur, ujub dan megah. Jadi dia akan merosakkan pahala kesempurnaan penutupan aurat kita. Jadi kita kena jaga dari segi pakaian kita, ya. Dari segi pakaian yang halal, najis, suci daripada najis, pakaian yang membetuli dengan pakaian yang Nabi suruh, seumpamanya menutup, seumpamanya bersih dan sempurna penutupan aurat pada menutup bahu, kepala dan betis dan lain-lain lagi lah. Dan jangan kita bercampur dengan perasaan takabur, ujub dan bermegah diri. Barulah baik sembahyang kita. Keempat, kata musannif rahimahullah ta'ala, keempat, sembahyang dalam waktu sempurnanya. Dalam nak mendirikan sembahyang, dia mesti sembahyang, jaga waktu sembahyang. Sempurnanya, sembahyang dalam waktu, iaitu 3 perkara juga. Pertama, mata engkau lihat akan perkara yang masuk waktu seperti jam ataupun bayang matahari dan lainnya. Kita tengok jam, mata ni. Untuk apa? Untuk mencapai kesempurnaan pahala, mesti sembahyang dalam waktu. Jangan sembahyang luar waktu atau sembahyang dalam waktu. Ni teguran juga, termasuklah kita sembahyang lewat. Contoh kita bangun tidur lambat, kita pun angkat takbir Allahu Akbar. Sembahyang apa tu man? Sembahyang subuh. Sembahyang subuh dah habis waktu dah. Kamu niat apa? Niat sembahyang Ustaz. Jadi kalau kita dah terlajak waktu, kita kena niat qada lah. Sebab dah sembahyang luar waktu.
Walaupun ada juga di sana kan ulama kita menyebut kalau seseorang tu bangun tidur lambat subuh lah, maka ketika mana dia bangun lambat tadi tu, itulah waktu subuhnya. Maka tidak perlu dia meniat qada. Kenapa? Kerana dia belum keluar waktu. Sebab luar waktu apa? Luar waktu zuhur belum juga, masih lagi waktu subuh, tapi waktu subuh dah habis lah. Boleh juga kita niat subuh saja pun boleh, ataupun lebih baiknya niat qada. Jadi sembahyang ni kena yakin bahawasanya kita sembahyang dalam waktu. Kalau luar waktu dia tak panggil lah kesempurnaan pahala. Sebab tu kalau orang tanya, ustaz, ada orang mengadu, ustaz, jiran saya tu kerja menukang, buat rumah sendirilah, sembahyangnya hujung-hujung waktu, aduh apalah nak jadi. Hujung-hujung waktu masih dibenarkan lagi, walaupun hujung waktu. Yang pasti dia kena sembahyang dalam waktu. Kalau nak tegur, tunggu dia sembahyang luar waktu. Dah azan maghrib baru dia teringat nak sembahyang asar, itu kita kena tegur. Itu memang kemungkaran berlakulah, dia meninggalkan sembahyang atas perkara harus, buat benda-benda harus kan, tinggal sembahyang, kena dah tegur. Tapi kalau ada sembahyang hujung-hujung pukul 7 baru sembahyang, bukanlah kata tegur, kita nasihat dia. Dah lah tu kan, dah hujung-hujung waktu ni, nanti terlajak waktu habis. Tu boleh lah. Jadi selama mana dia sembahyang dalam waktu, dibenarkan lagi lah. Dan lainnya, kedua, telinga pula. Yang tadi mata melihat waktu sembahyang, yang kedua telinga hendaklah mendengar perkara tanda-tanda masuk waktu seperti azan. Jadi antara ini yang kedua lah. Maknanya kata yang pertama kita tengok waktu jam, dah masuk ke ni ya, lepas tu tengok alamat lain pula, dah azan, tak apa, kita laju-lajulah. Ketiganya, hendaklah hati engkau memikir akan janji Tuhan pada pahala orang yang sembahyang di awal waktu. Ini kelebihan orang yang sembahyang dalam awal waktu. Dan dosa orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya dan lainnya. Seperti fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu surah lain ya. Masuk di sana termasuk orang yang masuk dalam neraka wail, orang yang mendirikan sembahyang. Siapa dia? Orang yang melalai-lalaikan sembahyang. Tu yang pertama. Siapa orang yang melalaikan sembahyang? Iaitu orang yang sembahyang di luar waktu. Okey, orang yang sembahyang di luar waktu. Kalau sembahyang tak khusyuk, dia masih lagi sah sembahyangnya. Kita jangan terjemah yang begitulah. Orang yang lalai dalam sembahyang bukannya orang yang sembahyang tak khusyuk, tetapi orang yang sembahyang luar waktu. Luar waktu dah habis waktu baru dia sembahyang. Ni dia akan masuk neraka wail daripada waktunya dan lainnya. Dan dosa orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya dan lainnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata kelima, menghadap kiblat. Kesempurnaan menghadap kiblat. Kita sambung lagi pada masalah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.